Kalau motivation kita ni hanya untuk diri kita, Allah akan bagi cukup diri kita. Analoginya, kita lapar, nak makan untuk diri kita. Maksimum kita makan 1 pinggan, 2 pinggan. Aku nak sampai ke tahap aku boleh berikan makanan untuk 1000 orang. So, rezeki tu akan datang in capacity orang banyak Masa nak start tu tak malu kan? Kau dah lah student degree, tiba-tiba tak, you seronok bro. Aku seronok. Ada orang yang meniaga, hanya sifatnya peniaga. okay. Ada yang kita namakan benda tu entrepreneur kan. Kita dekat Malaysia, kita ada satu mentaliti tau kan. Mentaliti, kalau aku jual roti, kau pun jual roti. Kau adalah aku punya musuh. Tapi kau punya approach untuk jadi kawan. Dia tak mengganggu kau punya market. Dia macam ni lah bro. Market ni luas. Brand kita ciptakan ada yang namanya positioning. Kau nak main dekat positioning yang mana Mama? Customer aku datang ke Ampera Raya because memang dia cari nasi padang. Dia tak cari nasi berlauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izhar Amin dalam podcast Izhar Amin. Hari ini bersama saya adalah seorang tetamu yang saya kira banyak perkongsian yang dia boleh kongsikan. Ada beberapa perniagaan yang dijalankan. Terus dengan tetamu kita ini, terima kasih sudi hadir Cik Ainun. Apa khabar Cik Ainun? Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih. Sudi juga dia dapat hadir ke kita punya podcast walaupun dah berkali-kali di cancel. Okey, Ainun, sebelum kita mula ni, mungkin audience akan nak tahulah siapa sebenarnya Ainun ni kan. Apa Ainun buat? Background macam mana? Seberingkas sebagai usahawan. Semua dah tahu dah, tetamu kita mesti usahawan. Kan. Jadi macam Ainun, siapa Ainun? Okey, terima kasih sudi jemput. Betulnya dah lama juga maksudnya kita berkenalan kan. Senang cerita, background lebih kurang sama-sama alumni USIM, and kerjaya memang sejak awal tak pernah makan gaji bro. Jadi alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk yang pertama keberanian untuk nekat meniaga, dan macam mana nak kata, dari awal belajar USIM dan pernah habis tahun 2017, saat itu alhamdulillah dapat rezeki merit dengan orang Malaysia, kawan dulu satu batch. Start mula-mula meniaga, terus buka brand roti bakar. Itu terus Bahkan sebelum konvo, masa degree habis kita sambung master. While kita buat master tu, kita meniaga roti bakar awesome. Rasa Izhar pun nampak. Masa tu macam mana tiba-tiba tergerak? Dia lebih kepada macam nak kata kan, kita punya belajar adalah komunikasi. Dan aku intern dulu bro dekat TV Al-Hijrah. By all means, dia seronok memang kerja sesuai passion. Tapi aku dapat masa depan dia dia jauh, income rasa macam tak cukup. Tak nak kita kena try. Kalau nak cukup ataupun lebih rezeki yang boleh dikongsi dengan family kat kampung ke apa semua, kena meniaga lah. Terfikir apa yang tengah boleh jual tak ada lagi kat Malaysia, roti bakar daripada Bandung. Image kat Malaysia roti bakar ada susu cheese. Okay. Kemudian banyak lah. Lepas tu kita buat travel agency, mana kita fokus untuk bawa pelancong daripada Indonesia, kita bawa pergi ke Singapura. Yang itu travel agency ni masa study? Masa master tu. I see. 2018 macam tu, 2018 sampai COVID collapse lah, tutup. Ya. Kemudian masa COVID tak ada kerja kita nak buat. Pak mertua dia ada tanah, dan daripada tak ada buat kerja, saya belajar tanam timun. Okey. Masa COVID lari terus dia punya ni. Dia nak tak nak, sebab satu mentaliti usahawan ni adalah survival mode pun tak. Nak tak nak kita kena survive lah. Nak meniaga pun tak boleh. Travel confirm nombor 1 syarikat yang akan lingkup adalah travel. So fikir janji ada aktiviti, janji apa ya nama dia, kita rezeki ni Tuhan yang menentukan, tapi usaha kita janji kita, kewajiban kita ikhtiar.
So tanam timun gagal musim pertama, dan fikir aku kena jumpa orang yang memang dah berjaya tanam timun, sampai belajar dekat Kancung Darat ada orang tua lah, dia pencen askar, nama dia Pak Uda. Daripada Okey. beliau lah saya belajar macam mana nak tanam semai benih tu sampai ke macam mana pruning pokok, bancuh baja, sampai ke tahap nak jual kat mana. So settle timun apa semua, alhamdulillah berapa tahun fokus di pertanian sampai ke tahap dulu tanam atas batas bro, tanah, sampai Izzah pun pernah datang Ya, ke ya, ya, kebun betul, kan. betul. Kita buat Siap dengan sistem mitigasi ada kan, apa ada IoT IoT farming, dan alhamdulillah sampai ke hari ini pernah berjumpa dengan salah satu kawan yang dia pun ada own beberapa branch restoran. Saya dapat motivasi bro daripada dia. Okey. By all means lah macam ni. Dalam keadaan kita ada kebun, orang akan anggap kita dah berjaya lah. But kita sendiri yang tahu, kita yang menjalankan. So sebetulnya cukup lah. Dia bukan yang banyak income, tak juga. Dia cukup. Tapi trigger daripada kawan saya ni cakap, Nun, kita ni nanti kan kita sama-sama perantau kat sini. Dia orang Indonesia juga. Okey. Dia ada wife orang KL. Dia meniaga juga. Dia ada beberapa brand, tapi saya tak boleh mention lah dia punya Okey, brand okey, tu. faham. Dia lebih dari 40 cawangan tak silap sekarang dia dah ada. Di kat Malaysia. Kat Malaysia. Okey, okey. Dekat Perlis ada, sampai ke JB ada dia punya cawangan. Besar ni. Dia satu ayat dia, kau nak sampai bila hidup hanya untuk penuhi perut engkau, anak dan bini kau saja? Apa engkau punya manfaat untuk orang lain? Dan nanti kalau engkau mati, siapa yang nak datang solatkan kau? Kita kat sini bro, siapa yang kenal kita ni? Tak juga Nun, nak buka F&B tak? Kalau kau nak buka, aku sanggup untuk ajar kau. Itulah turning point bro. Kenapa yang tadinya meniaga yang sifatnya kebun, staff baru 4 orang, 5 orang, sampai dia kata, bayangan kau ada 10 cawangan. Satu cawangan ada 20 orang staff. Dan kau buat wasiat, kalau kau meninggal aja, kedai semua tutup, datang solatkan kau. Best lah. Betul juga, bismillah. Dari situ dia sanggup untuk bagi tunjuk ajar, dan lahirlah satu brand yang insyaAllah ramai orang yang sedikit banyak lah orang tahu. Perniagaan yang paling latest ni kita buka restoran nasi padang Ampera Raya. I see. Panjang kau punya intro Nun. Memang kata dia punya cerita tu daripada permulaan. Sampai sekarang. Kira yang sekarang ni yang utama is Ampera Raya lah. F&B tu yang utama lah. Maksudnya kalau aku dengar yang kau punya explanation pada awal tadi tu is actually kau keluar daripada survival. Pasal survival, betul tak? Betul. Sebab mula-mula tu is kau just nak mencukupkan kau punya keperluan anak bini je kan? Dan turning point tu kenapa turning point tu adalah cerita pasal manfaat? Dia simple bro kan, dalam Quran ni kan, kita nak jadi orang yang alim, yang soleh ni payah. Dia punya journey nak kena belajar pondok, hafaz Quran. Ada satu ayat, khairun nasi anfa'uhum linnas kan. Dia simple. Jadi macam mana supaya apa yang saya kerjakan, saya tetap mendapat manfaat untuk diri saya, keluarga saya, tapi pada masa yang sama orang lain mendapat manfaatnya. Cuba macam kita buka restoran, for sure staff ada beberapa orang, dia rezeki dia daripada kita punya perniagaan. Ini baru cerita internal kita. By all means kita ada vendor, supplier. Saya punya supplier daripada dia peniaga, nama dia Abang Azlan. Dia ni orang Kelantan bro. Dia ada lot Pasar Borong Seri Kembangan, dekat Pasar Borong Selangor lah. Kenapa saya fikir macam tu? Sebab dulu masa saya tanam cili, harga cili tengah jatuh, beliau lah yang tolong saya. Ini tak apa, mu hantar mu punya cili, laku tak laku nanti saya tak ambil untung pun. Saya nak tolong Ainun janji bagi habis cili. Situ masa awal-awal buka, kita tak tahu vendor mana yang kita nak pilih. Saya teringat ada kawan ni pernah tolong, dan dia memang orang pasar. So bayangkan manfaat, Bang Azlan dapat manfaat, dan dia boleh sekarang ni sampai hari ni dia yang jadikan supply chain kita dah. So itu baru satu vendor. Ada vendor kita yang lain, ayam lah. Ayam ni pun kita dapat daripada saya punya kawan, dia orang kita, orang Melayu. Masya Allah, muda juga bro. Bayangkan daripada dulu dia
dia hanya supply berapa ekor. So hari ni Munafaat tu dia dapat juga ayam, dan kita punya uniform tu, tahu Okay, tak? okay. Supply kita alumni USIM. I see. Aku rasa kau pun kenal. Siapa? Syamil? Aiman eh? Aimin. Okay, okay, okay. AZ Printing je. Okay, okay, okay. So okay, dia okay. pun dapat manfaat. Jadi saya cakap, benda ni kalau setakat ni baru ada 6 cawangan, 7 cawangan pun orang lain ada manfaat dia. Apatah lagi kalau kita ada satu grup punya F&B, dan di bawah grup ni kita mengurus ada beberapa jenama, dan doakan bro, ni baru tahun pertama kita ada satu brand baru, apa Okay. dia, Jakarta Raya. 2 lah sekarang ni. So Ada 2 ada brand. Ampera Raya, ada Jakarta Raya, tapi Jakarta Raya ni baru cawangan pertama. Kalau macam ni hari-hari raya Nun. Nah, harapannya doanya macam tu bro. Ya, ya, Supaya ya, ya. seakan-akan identik hari raya ni happy kan. Dan yang happy semasa hari raya ni bukan kita seorang tau. Orang banyak. So harapan daripada grup yang akan kita bangun ni adalah jadikan orang-orang yang ada dalam grup ni ataupun orang-orang yang ada dalam ekosistem grup ni semuanya happy bro. I see. Macam mana Nun? Maksudnya daripada awal mula-mula start. Okay. Daripada kau awal start jual roti bakar dekat tepi jalan tu kan. Kolej kan? Kau dah nampak tak kau akan di sini hari ni? Belum. Tak nampak lah dia. Habis perubahan tu disebabkan apa? Dia lebih kepada Masa tu lebih kepada cari untuk diri sendiri. Dia macam mana nak kata kan? Okay, simple, orang yang banyak yang tak tahu bro, dalam berniaga ni kau perlukan satu mentor, yang kedua kau perlukan yang namanya coach lah. Okay. So paling senang start daripada mentor. Coach selalunya berbayar lah. Mentor ni adalah kau jumpa orang yang memang in the same industry, yang jauh lagi awal start benda tu daripada kita, atau lebih dulu lah. By all means dia akan tahu mana dia punya kita punya blind spot, loophole. So kat situ dia dah langgar dinding dulu. Betul. Okay. Roti bakar Awesome brand tu, benda tu rainbow lah bro. Kita berniaga tepi jalan, dan tapi kalau tak mentality tu yang kita dapatkan hikmah daripada kenapa start daripada tepi jalan, maksud tu kan, by all means hari ni Allah bagi rezeki, ada proper perniagaan, kita ada syarikat, and then sampai beberapa cawangan. Masa nak start tu tak malu kan? Tiba-tiba kau dah lah student degree. Tak ada mentality macam tu ke? Tak, you seronok bro. Aku seronok. Jadi okay, satu titik dia macam ni kan. Ada orang yang meniaga hanya sifatnya peniaga. Okay. Ada yang kita namakan benda tu entrepreneur kan. Dia datang dengan brand. Bayangkan brand ni ibarat kita berasal daripada kita idea, kita dapat inspirasi, so kita olah benda tu menjadi satu brand, ada identity dia, dan ada dia punya karakter, ada sampai ke tahap dia punya DNA brand ni kita jalankan benda tu bro. Dan kalau ada rezeki jadi, dia punya happy tu macam kita besarkan anak, tahu tak? Okay. So malu tolak tepi lah. Yang penting aku bangga lah sebetulnya. Aku bangga apa yang Allah bagi ilham kan. Dan jalan jadi satu produk yang kalau syukur-syukur alhamdulillah kan, sampai orang tu suka dengan produk brand kita tu. So malu tolak tepi lah. Memang masa tu memang jalan je lah. Tapi seronok. Tak ada pressure apa, tak. Memang seronok. Dulu masa Roti Bakar Awesome ni bro, ada kawan Nusim, nama dia Mio, dan juga Arifuddin. Ni kawan saya satu kelas lah. Okay. Seorang daripada KL, seorang daripada Johor. So kita habis kelas saja, bersiap lah pukul 3-4 tu. Orang lain mungkin kau pergi sukan, ada yang tidur, ada yang main masa tu apa, Dota. COC lah. COC, okay. Zaman kita tu COC tu. Okay. Kita tak main tu. Kita happy nak pacak kemah tu, nak buka gerai, happy gila. Sampai nak tutup pun, yelah, duit tak berapa. Sale sehari 100-200 mak. Modal tinggi tak? Tak tinggi pun, 100-100 je. Untung ke tak Nun? Waktu buat tu, untung ke tak? Ke as a student untung, tapi dia hari juga. boleh lah, dia bukan rugi. Maksudnya, kita boleh menjana, faham tak? Okay. By all means, kalau kerja makan gaji pun lebih kurang sama, tapi ada rasa seronok tu. Rasa macam ini brand aku kan, founder kan. Tapi saat itu benda ni, ternyata meniaga ni tak cukup dengan kau jenis start buat, tak cukup rupanya. Kau kena jumpa orang, ada guru yang mengajar kau, dan kau kena duduk dalam circle yang betul. Benda ni yang mendapatkan insight daripada orang-orang yang
oh Nun, better kau jangan buat macam ni ya. Aku dulu buat macam ni tapi aku rasa benda ni tak elok atau kurang proper. Bahkan yang best bro, Nun kau tak payah buat macam ni. Kalau kau buat macam ni, dia punya impact 2 kali ganda, tiga kali ganda. I see. So benda ni yang rupanya kita tak boleh berhenti belajar. Kalau Habis katalah aku baru nak mula bisnes tu. Okey, macam mana aku nak masuk dekat circle yang macam tu? Mesti mula-mula macam kau start kan? Kau start buat roti bakar pun tak ada circle tu, kita tak jumpa. tak ada nak jumpa. Macam mana kita nak ni? Okay, the journey tu dia tak akan singkat tau. Daripada roti bakar dan kita gagal, so saya meniaga yang travel bro. So travel ni lah yang membukakan minda tentang entrepreneurship yang lebih serius. Okay. Saya pernah bawa salah satu, kalau bro tahu minuman Pocari Sweat, pernah dengar tak Pocari Sweat? Pernah. Brand ni daripada Jepun, sebetulnya Otsuka Company. Dia ada syarikat di Jakarta. So tahun 2019 tak silap ke 2018 ya, kita bawa dia punya marketing team satu Indonesia tau, untuk buat annual meeting dengan gala dinner di KL. Masa tu dekat Tamu Hotel. Okay. So saya berjumpa dengan orang-orang yang dia punya wawasan tentang perniagaan yang lagi power lah. Dan saya yang drive dia, saya temankan dia, saya nguruskan program tu. Masa tu pun berkawan dengan Haikal, ingat tak? Ya. Betul-betul. Dia yang tolong kita set up sound system. So dari situ jumpa Haikal. Okay bro, meniaga ni macam mana? Jumpa orang lain. Okay Nun, enterprise tu keuntungannya macam ni, sendirian berat tu macam ni, and banyak lah whatever. Sampai ke tahap ada salah satu customer ni, dia memang rupanya dia businessman dan dia ada investor, faham tak? Okay. Dari sini terbuka. So nak tak nak dia macam ni lah. Circle itu akan datang ke kita atau kita akan dibagi akses masuk ke circle tu apabila kita dah layak. So tugasan kita, itu macam mana kita nak tahu kita dah layak ke? Itu just aturan Tuhan ke? Dia macam journey lah bro. Katakan dulu mungkin perniagaan kita level, minta maaf, katakan sale sebulan 10,000, 30,000, dan kita agak susah lah kalau kau nak masuk ke circle orang yang perniagaan dah level sale ratus ribu. So by all means kau kena fight dulu lah, faham tak? Kau kena make yourself worthy tu lah. Ya, maksudnya kalau kau belum sampai 100,000, macam mana kau nak sembang pasal sejuta So by all means do your best first dan belajar dulu sebab kau dah sampai level ni baru orang akan kau akan jumpa lah semula jadi. Bagi aku macam by all means Tuhan akan bukakan jalan tu. Maksudnya kau kena, kalau kata aku nak dapat 1 juta, 10 juta macam tu, aku kena capai dulu. Buat dia sendiri dulu. Dia along the way, the journey tu kau akan jumpa, Allah akan hantar orang-orang tu. I see. Simple lah bro, kita orang Islam kan. Nombor satu mesti tawakal lah kan. So ada kita pernah merasa kan, tiba-tiba ada Allah bagi pertolongan, tiba-tiba ada event yang mana dalam event tu kita terjumpa, and then always be a good one untuk, maksud saya macam ni, selalu berperangai lah supaya orang ni senang suka nak berkawan dengan kita. So dari situ nanti orang katakan networking ni, pikiran dia kata aku dapat apa daripada dia. Dia start daripada macam tu. Macam apa yang selalu saya cuba buat lah. Kalau kita try untuk berkawan dengan orang lain, dia punya bukan kita minta tapi kita offer. Apa yang boleh saya bantu dengan apa yang saya ada. Even dia macam ni lah. Okay, dulu Izhar kenal saya sebab saya tahu pertanian kan. So bro, apa yang aku boleh bantu dengan aku punya kepakaran? By that time kan kita almost nak buat satu projek pertanian kan. So betul. Aku tak minta munafaat daripada Izhar, tapi bro, aku pandai pertanian dan apa yang aku boleh bantu dengan kepakaran aku. So sama benda tu akan kita amalkan. Katakan orang kenal kita sebab Ainun buat travel. So saya akan jumpa orang-orang ni, apa yang boleh aku bantu dengan aku punya kepakaran, dan dari situ akan terbuka tau. Dia punya intimacy tu totally different and the topic of discussion will be different. Dia seronok dengan kita, dia akan kenalkan kita dengan kawan-kawan dia. Sinilah networking tu akan berjalan sampai ke hari ini. Katakan kita nak belajar marketing, dan daripada orang-orang ni masih ada kawan dia yang power marketing. So access tu akan free tau. Kita akan dapat tiba-tiba aja pintu tu terbuka. Betul. Tapi macam mana kita nak
ini daripada mentaliti kalau orang tu baru nak bermula lah. Kan? Macam mana dia nak identify circle tu is the right circle untuk dia, ataupun mentor tu kan. Katalah pintu terbuka kan, pintu terbuka tengok, kita tak tahu lepas pintu tu taman ke, jatuh dalam lubang ke, kena tipu ke. There will be a friend yang kita tak tahu. That's why kalau bohong lah bro kalau kita meniaga kita tak pernah kena atau apa kan. Sebab tu aku tanya. Dia pernah juga beberapa kali bahkan, cumanya dia macam mesti akan ada satu orang kawan yang kau rasa kau akan kecenderungannya, bro aku jumpa ni, kau rasa dia ni macam mana, faham tak? So fokus pada dia macam kawan ni. Kawan ni boleh banyak, tapi yang betul-betul kita boleh percaya, kalau boleh tak payah banyak-banyak lah. Because dia ni boleh jadi filter kita, faham tak? I see. Bro aku kenal ni, tak apa. And then ada barrier lah. Ni ada satu prinsip yang ini prinsip yang memang kau amalkan. Tentang berkawan lah. Okay. Ada kawan, kau tak boleh berkawan dengan satu orang ni untuk semua hal. Dalam arti macam saya, ni kawan untuk usrah dengan. Kawan, dia memang kau tentang agama, tentang kajian atau whatever it is, aku akan yang related dengan usrah tu. Then kawan tu hobi, kita suka lari, running. And then aku berkawan dia for the sake of lari lah, run. I see. And then ada kawan sesama peniaga dalam niche yang sama. So kawan-kawan owner F&B. So kita kena asingkan tau. Jangan kau rasa bahaya. Dia punya potensial untuk kau akan terperangkap kepada seakan-akan semua ni kau boleh percaya, faham tak? Jadi kalau for the sake of agama, bab-bab hal-hal yang sifatnya syariah atau apa, aku akan fokus pada kawan-kawan yang ni lah, minta pendapat diorang. And then kalau bab bisnes, aku tak dengar, tapi aku akan more percaya kepada orang-orang yang memang bidang dia, faham? So kawan lepak macam kita ada kawan universiti kan. By all means, kalau kita meniaga, masa kita dah habis, anak bini lagi kan. So dengan kawan-kawan universiti, alumni sama alumni, dan kawan-kawan melepak, faham tak? Kecuali kalau memang urusan kan, aku boleh tolong dia ni, dia boleh tolong aku. Nah, kat situlah hadir yang namanya peluang kan. Katakan aku tertarik dengan yang kau cakap berkawan dengan satu niche yang sama. Sebab kita dekat Malaysia, kita ada satu mentaliti tau non. Mentaliti, kalau aku jual roti, kau pun jual roti, kau adalah aku punya musuh. Tak boleh. Macam tu dia punya mentaliti. Especially contoh katalah bila kau buka Ampera Raya punya restoran kan, tiba-tiba kawan kau punya kedai dalam satu kawasan yang sama. Mungkin boleh jadi dia punya makanan pun hampir sama. Secara logik dia akan kata, ini aku punya saingan. Tapi kau punya approach untuk jadi kawan. Dia tak mengganggu kau punya market. Dia macam ni lah bro. Again kita meniaga dengan brand. Brand ni ditubuhkan sebelum brand ni lahir. Of course kita dah tentukan problem apa yang kita nak selesaikan kan dalam market kita. Sebelum tu pun kita nak aim juga. Kau nak aim market yang mana? Market ni luas bro. Ada, kalau kat Malaysia ada Chinese, Indian people, ada orang Melayu. Kita masuk ke market orang Melayu. Orang Melayu pun ada segmen market Melayu bandar, Melayu di kampung ataupun Melayu di area apa kan, faham tak? M40, B40, T20, that's all segmen, faham tak? Kat situ brand kita ciptakan ada yang namanya positioning. Kau nak main dekat positioning yang mana, faham tak? Sebab setiap founder mesti dia akan tahu, dia boleh baca dah, peniaga tu atau brand tu dia nampak dia sama. Katakan Ampera nasi padang, ada kawan kita meniaga nasi berlauk. Kalau kan sama, nasi putih sama dia lauknya. But totally different. Customer aku datang ke Ampera Raya because memang dia cari nasi padang, dia tak cari nasi berlauk. Dan sebetulnya best bro, kalau dalam satu kawasan ramai peniaga atau ramai brand, dia seakan-akan macam satu berebut market. Tapi sebetulnya benda tu akan menjadikan area itu matured menjadi satu area yang jujukan orang cari makan, faham tak? Benda ni jadi Ampera Section 13 bro, Shah Alam. Kita buka masa tu kawasan tak ada apa-apa. Section 13 ni matured, tapi dah tua kau area.
kita buka tahun 2025 awal tahun. Tak ada apa-apa, tak ada brand. Hari ni bro, meriah. Semua ada dekat Section 13. Tapi adakah sale kita terjejas? Tak pun. Malah akan menambah orang atau audiens baru yang akan datang ke area Section 13 tu. I see. Jadi tak payah takut. Kalau konsep orang Islam, rezeki dah memang Ya, betul. karena tapi technically dalam marketing kan kita bercakap pasal sale atau apa, tak dia, kecuali kau janganlah berkawan dengan direct competitor, faham tak? Tak payahlah. Okey. So, Tapi niche yang sama kita boleh. Kita berhak memilih kawan. Okey. Jangan kau pergi buka nasi padang kawan dengan nasi padang punya orang. Tapi But again, nasi padang punya industri pun ada segmen market middle up, yes. middle low, ada yang memang premium class. So Ampera ada dekat middle up. So it's okay aku berkawan lah dengan kawan. Saya berkawan dengan beberapa owner brand-brand lain lah yang niche marketnya dia bukan direct competitor dengan kita. Ada je bro, tak ada masalah pun. Bahkan harapan kita, apa yang kita tahu kan, dia dapat manfaat daripada pengalaman kita jalankan brand ni, dan tiba brand dia meletup, amal jariah bro. Simple kan? Betul. So by all means in the end kita meniaga orang Islam berjaya. Tujuannya dia macam mana memudahkan jalan kita untuk masuk syurga itu je lah. By all means, dengan Allah bagi kita rezeki pengalaman, ilmu, ataupun kita rasa sedikit macam mana beruntung lah. Allah bagi kita aku sedar tentang macam mana nak buat brand, aku sedar macam mana marketing. Cuma ada kawan-kawan ni yang dia belum tahu wasilahnya, dia dapat awareness benda ni daripada kita, and then kemudian dia belajar ni, dia power. Harapan kita satu lah, Allah catat tu sebagai amal jariah, itu je. Simple lah, tak payah takut. Okay Ainun, sekarang ni kita dah dengar kau punya cerita daripada from a humble beginning. Sekarang senang cerita boleh kata dah tengok wang berjuta lah. Itu realitinya sekarang. Okay, tapi bila kita dah sampai ke satu tahap yang tinggi macam ni, apa yang menarik kita untuk kekal dalam resmi kita tu? Mesti ada satu role model yang kita selalu jadikan contoh. Macam aku sendiri, of course tiap kali orang tanya, aku akan cakap aku punya role model is ayah aku. Bukan sebab dia ayah aku, tapi disebabkan dia punya perjalanan hidup tu, daripada OKU, okay, and then dia ada pilihan untuk pergi ke ruang bisnes dengan makan gaji. Tapi waktu tu dia terpaksa pilih untuk makan gaji sebab dia ada komitmen, dia kena tanggung dia punya adik-beradik, dia kena tanggung dia punya parents. So along the way tu banyak nilai-nilai yang aku nampak kadang-kadang dia bukan pasal diri kita tu. Itu yang aku belajar bila aku buat bisnes ni. It's not about us. Sama macam yang kau cakap tadi, kau punya konsep is khairun nas anfa'uhum linnas. Macam mana? Khairukum anfa'uhum. Khairun nas. Okay. Anfa'uhum linnas. So macam Ainun pula, apa Ainun punya, siapa Ainun punya role model, kalau Ainun boleh kongsikan? Daripada mana datangnya, supaya kau ni tak lupa diri. Dia sejujurnya bro, ada satu kecemburuan tau. Macam saya masa kecil, dia tak begitu rapat dengan mak ke, dengan ayah ke. Aku anak bungsu dan bapa aku sibuk. Dia meniaga juga, tapi conventional way lah. Kita tahu dia macam sangat sibuk. Sistem tak ada. Tapi gap tu terlampau jauh sebab saya anak bungsu. Kemudian saya start merantau tu awal. Dari sekolah menengah tu dah memang dekat pondok, sampai habis pondok sambung degree kat Malaysia. Memang dia tak, kalau orang lain mesti akan cakap apa nama dia, mak dia, ayah dia kan. Yang saya bagikan kepada orang-orang yang baru saya jumpai, dan dia tak absolutely siapa. Kalau nak cakap absolute dan sentiasa jadi role model, of course lah Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk journey kita dalam meniaga, ada beberapa orang yang macam mana, ada dari orang ni aku suka dia dua macam ni, dari sosok ni aku suka dia macam ni. Mama, aku nombor satu ada seorang ustaz ni daripada Indonesia, dia daripada Pontianak, nama dia Ustaz Luqmanul Hakim. Very influential personality lah.
Dia dulu sama bro, dia ambil master kat UIA dia. Okay. Dia sangat susah dulu. Kalau nanti ada free, cuba cek dia punya YouTube tu. Ayahman dia punya branding dia. Okay. Dia buat apa? Dia buat preaching. Dia pendakwah, dia apa nama dia? Dia ada satu gerakan tau. Indonesia Musail Miskin. Apa namanya? Banyaklah beberapa. Dia bagi-bagikan beras. Dia buat gerakan apa nama dia? Subuh menggapai keberkatan. Kat situ spirit. Sampai ke tahap kan, kau nak jadi meniaga, orang meniaga kan. Kau bangun subuh, boleh tak? So ayat tu yang membekas lah. So kalau macam maksudnya kalau kau nak berniaga tapi subuh pun tak bangun, kau tak payah berniaga. Yalah, tak payah bro. Dia satu agen keberkatan lah. Dan kalau kita mampu bangun subuh, berapa persen manusia dunia ini saat itu tidur. Kita memilih untuk bangun. Sedikit lebih awal, ada satu sunat kan, salat sunat fajar kan. Meniaga cari duit. Ada. Sunat fajar Allah confirm bagi lebih baik dunia dan seisinya. So beliau sangat membekas ajaran tu. Dia susah dulu di Malaysia dan dia balik ke Indonesia. Dia buat satu nama, dia ada satu yayasan nama dia Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan. Dia berawal daripada masjid movement dia sampai jadi macam-macam lah bro. Munafatnya satu Indonesia. So Ustaz Luqmanul Hakim ni salah satu yang sangat menginspirasi. Bahkan sampai ke tahap saya pernah jumpa dan memang kita sama alumni. Kita pernah apa nama dia, ada hampir nak buat satu projek bersama. But sampai ke tahap kalau saya tengah down, saya buka YouTube dia punya kuliah ceramah ke apa, tazkirah, saya simple, saya WhatsApp beliau, Ustaz, syukron Zat, terima kasih atas konten antum yang ini. Dia sampai hari ini baru masih ber-WhatsApp. Jadi role model saya dia kata umat Islam kalau setakat kau nak dunia berjaya, kau takkan dapat banyak pun. Tapi kalau memang matlamat kau sampai ke akhirat, dunia ni rasa macam sebagai selingan aja, faham tak? Jadi role model untuk balance dunia akhirat Ustaz Luqmanul Hakim lah. Tapi ada beberapa orang lah saya baru jumpa. Salah satunya John Lemon lah. Okay. Apa yang dia like banyak peniaga muda lah, entrepreneur muda banyak. Tapi tak ramai yang style lah. Okay. Dia tahu macam mana style ni, maksudnya apa? Perwatakan ke dia punya branding lah, the way dia bawa brand, the way dia bina brand dia. Bayangkan dia buat jenama minuman bro, House Boom. Tapi dia buat merchandise, orang beli. Merchandise orang beli? Beli dan atas sold sebab out. apa? The brand itself, faham tak? I see. Dia buat event larian, boom run. Sold out. Dia buat House Boom Music Festival. Orang datang, faham tak? So, rujukan saya nampak John ni berjaya bina brand. Dia bukan sakat meniaga air, faham tak? Tapi brand tu, itu yang akhirnya ada satu projek saya, nama dia restoran ayam bakar Jakarta Raya. Itu saya ajak dia untuk berpartner dengan saya di projek tu. Dan ni anugerah Allah lah, saya boleh direct belajar langsung dengan orang yang saya jadikan role model lah, salah satu role model tu. So again, banyak orang start meniaga tanpa tahu asas tu. Jadi kau jangan hanya meniaga tapi berbisnes atau entrepreneur. Dan dah ramai orang menjual produk, tapi kau kena ada brand supaya produk kau ada value kat situ. Jadi bukan sangat kita jual murah atau apa, but the value yang akan mengangkat nilai produk kita di mata customer kita, Mak. So saya nampak benda tu John Power buat. Yang pendekatan Ampera Raya ataupun Jakarta Raya, kita dekat brand tu sendiri. Macam tapi macam kau punya sekarang ni pintu-pintu kau ni dah terbuka macam tu je. Alhamdulillah. Kan, senang cerita, semua pintu sudah terbuka. Orang yang baru nak mula macam mana tu? Dia nak cari pintu. Belum cerita pasal buka pintu lagi. Kita nak identify pintunya tu. Dia macam ni lah. Meniaga ni, ada beberapa pendapat lah. Ini kalau macam saya cakap, kau nak pilih pintu mana? Pintu yang pertama adalah, kau start daripada benda yang kau minat dan kau power. Benda ni senang je, maksudnya kau memang kau minat dan kau tahulah rujukan kau ni siapa. Dan yang kedua, benda yang kau nampak ada peluang dekat market. Okey, soalan aku senang je. Adakah entrepreneurship ni dia boleh diajar ataupun benda tu azali?
lahir-lahir tu memang orang ini je yang ada boleh berjaya. Payah dia lebih kepada trigger kau apa. Macam ada orang yang dia okey, banyak orang kita ni menganggap kalau kau nak berjaya kau kena berniaga. Tak juga. Profesional punya kerjaya pun boleh juga dia berjaya. Betul, Kan betul. kau kerja dekat GLC company, manager area regional berjaya kan. Faham tak? Kau Betul. jadi macam mana dia politician boleh jadi berjaya, faham tak? But entrepreneur ni satu way of life jalan hidup, lifestyle. Kau tak boleh entrepreneur ni kau setakat orang yang dah jadi entrepreneur mesti akan terperangkap kat situ. Sebab ramai tengok Ainun sekarang. Okey. Tengok Ainun kata, wah aku nak jadi macam Ainun lah. Sebab dia tengok kau dah di atas Nun. Faham tak? Semua macam tu. Itu yang aku hadapi sekarang. Maksudnya bila tu, oh aku nak jadi macam kau, aku nak jadi macam kau kan. Tapi bila kita buka peluang sekalipun, dia orang ada duit kan. Kita buka peluang sekalipun, dia tak boleh nak jadi macam kita. Sebab trigger macam ni bro, macam tak tahu kan, didikan ayah Bro Izhar, aku yakin lah orang berjaya ni selalu dia didik anak dia very tough kan. Dan macam saya bro, masa aku merantau Malaysia, bapak aku meninggal bro. Masa kita perlunya duit kan, kita nak belajar luar negara, bapak aku meninggal. So no choice aku kena berjaya. Dan macam mana kata family aku dekat kampung dia bukan yang senang mana. So aku aku dah habiskan duit mak aku ni saki baki peninggalan arwah bapak kan. So benda ni trigger ni yang menjadikan aku tak nak kena. Sebab dia macam ni bro. Macam aku belajar kom kan dulu kan. Dan paling senang kau nak berjaya dalam industri media saat itu, journey-nya panjang faham tak? Kau nak kena jadi junior broadcast journalist, and then kau nak kena jadi assistant, panjang journey dia kau nak berjaya. So tak nak aku kena berjaya melalui pintu perniagaan dan salah satu inspirasi juga saya punya bapa mertua, dia berniaga memang pure peniaga. So konvensional, orang lama punya berniaga. Dia kontraktor kontraktor dan termasuk orang Melayu pertama sebagai kontraktor elektrik zaman itu. So, secara tak langsung environment bro mempengaruhi kita, mentality, minda atau mindset bisnes ni. Kalau jarang lah kalau bukan kau berkawan dengan orang-orang yang meniaga atau family kau background bukan peniaga, agak susah. Tapi kecuali itulah yang aku cakap, kau nampak kau power, katakan kau power bidang masak dan ada inner trigger, aku nak ada restoran atau aku nak start daripada warung aku sendiri dia daripada situ. Atau yang kedua, kau nampak peluang masa tu COVID, orang nampak peluang jual emas, sudah tertimba ramai jadi peniaga kan. Tapi yang menjadikan dia orang kekal, kau tahu asas macam mana menjadi entrepreneur tu bukan setakat kau jual, kau dapat sale and then kau kira. Benda ni yang menentukan macam mana kau akan long journey tak dalam kau punya kerjaya entrepreneurship ni. Tapi kalau macam kau kata kau nak jadi buat bisnes ni adalah untuk bagi manfaat pada orang ramai kan. Aku nampak dia punya perjalanan. Tapi sampai tahap mana manfaat tu? Dia sampai tak habis. Dia sampai macam ni Aku ada beberapa staff dia daripada Indonesia. Dia pernah simple dia resign sebab mak dia sakit. Dia nak resign, nak balik. Dia sampai cakap macam, Pak Ainun, terima kasih banyak atas setiap pertolongannya selama ni bla bla bla. Sebab saya bekerja di Ampera Raya, saya mampu menafkahi ibu saya, merawatnya ketika sakit sampai balik. Dan Pak Ainun tahu apa yang saya dapat daripada sini, anak-anak saya semua sudah selesai sekolah dan masing-masing sekarang dah bekerja. So saya doakan semoga ini semua menjadi amal jariah Pak Ainun. Bro, ini baru dari satu orang. Sekarang staff kita lebih daripada 150 kan. So impact kecil macam tu bagi aku macam tak semua orang ada akses untuk buat macam tu bro. Betul. Dan ini ada satu kisah nyata ni. Saya punya manager, mak dia baru meninggal beberapa bulan yang lepas. Tapi sebabkan salah satu dua isu dia tak boleh balik. So apa yang terjadi, solidariti kawan-kawan sesama staff ni, dia baca Yasin bro. Dia buat tahlil Yasin untuk arwah mak manager ni.
bro, benda tu sampai hari ni setiap hari Kamis malam Jumaat staf Ampera Raya akan baca Yasin. Jadi satu tradisi. Dan kau tahu bayangkan, benda ni initiated by meninggalnya mak beliau. So akan jadi amal jariah untuk mak beliau lah. Benda ni yang manfaat secara tak langsung, bukan manfaat ni semata-mata duit, faham tak? Kau sebab kau kerja dengan Ampera Raya dan mak kau dapat rezeki setiap malam Jumaat dapat sedekah Yasin. Kita ada duit mana pun belum tentu kita mampu membuat orang nak bacakan Yasin untuk mak kita, faham tak? Betul. Benda-benda macam ni bukan untuk saya tahu, untuk dia, faham tak? Saya belum tentu lagi dapat bacaan Yasin daripada dia orang, tapi maknya saya punya manager ni dapat. Beberapa contoh lagi lah. Ada staff kita, orang Malaysia, anak muda, dia sepatutnya dia tak ada duit lah untuk sambung belajar. Okey. Dia setahun dia rupanya Kerja dan, untuk kumpul duit. dan saya ada macam ni lah. Kalau saya tengok staff lokal kerja dengan Ampera Raya dan di Power, dia rajin lah, dia mesti akan dapat lebih. Dia akan dapat privilege lah. Sebab kita menghargai kau orang tempatan dan kau all out kerja macam ni, sepatutnya dia boleh je relax kan. Betul. Dia ada mak dia, ada bapak dia, dia ada rumah dia decide untuk duduk dekat hostel kita. Dia bekerja all out lah. Kita bagi dia bonus apa masa tu, dan dia cakap, Pak, 3 bulan lagi saya mau izin resign. Sebab apa? Saya nak sambung belajar KV, saya ambil kelas kulineri. Dia ambil kelas kulineri, bro. Dan dia masak sekarang. Aku dengar dia meniaga pasar malam hari ni. I see. Itu benda manfaat. kecil, simple. Dan semoga dia rasa, dia menganggap benda ni adalah amal jariah Ampera Raya. So, itulah bro yang menjadikan kita happy. Itulah api yang menyebabkan kau terus juga buat kan. Sebab buat bisnes ni dia bukan senang kan. Sakit kepala tu nak. Betul. Especially kalau kau masuk dekat dalam F&B, kita cerita pasal talent management. Betul tak? Betul. Manpower punya isu. Betul. Macam ni kau selesaikan masalah tu? Dia simple. Sistem kena ada, SOP kena ada. Sampai kalau bab ke kitchen kan, gramasi kena ada. Aku sampai buat video tutorial bro. Masak tu. Setiap pagi dia orang kena tengok? Bukan. The newcomer lah, faham tak? Orang yang baru direkrut tu, dia akan training dulu. Video tu aku buat depan, kanan, kiri, atas. Masak. Faham tak? So, kita standby kan dulu. Record lah. Record. Dan itu menjadi internal kita punya SOP. So, HR akan uruskan tu. Nah, ramai orang yang dia hanya fokus, dia terlampau cepat aja ni lah. Early gratification, faham tak? Macam kita ada untung dan kita reinvest kepada syarikat. Kita besarkan tim, faham tak? Saya punya manajemen tim bro, sekarang ni nak dekat 20 orang. Cawangan baru 7. Tapi yang manage ni, ini bukan tim kedai tau, tim manajemen. Sampai hampir 20 orang. Saya punya tim kreatif, marketing, branding, campaign, 5 orang. That's why orang kata, macam mana kau sempat aku fokus, aku nak invest dekat tim dulu. And then tim ni akan menjadi satu leveraging kita, faham tak? Dia akan jalan sistem dia yang buat, dia yang tolong kita susun, dan dia yang tolong kita untuk enforce benda ni dekat cawangan-cawangan kita. So, nombor 1, tak payah cakap human resource payah. Kalau kau tak cakna awal pasal macam mana kau nak HR, dan kau ada IR lah, industrial relationship, ada tak? Macam kita dah sedar awal, kita invest dekat situ dulu. Kita hire orang yang ada experience dekat HR, recruitment, sampai ke IR, macam nak manage konflik, and then orang training. So, nampak leceh, tapi kalau kau standby awal, kau ada sistem, ada manpower, management team yang akan tolong uruskan benda-benda ni, insyaAllah memang staff ni datang dan pergi. Kita tak pernah berhenti hiring dah, faham tak? So tak apalah, ambil je lah dulu, training dulu. Over manpower, tak apa, confirm. Nanti kita 2 je. Kalau tak ada staff yang keluar, dan kita confirm akan buka cawangan, betul tak? So memang investment penting. So delay gratification lah, itu je lah. Maksudnya dapat untung, jangan belanja dulu, invest dekat dalam sistem dulu. Company dulu. Dan kita tahu macam ni ya, kalau orang kata kan, ada satu formula mungkin, kalau kau nak beli benda, kalau selagi kau tak mampu beli 3, maknanya kau belum mampu lah. Belum mampu beli 3. 3 cash.
Ke apa? Whatever it is lah. Dia punya kiraan, katakan kalau kau nak loan kereta, dia ada yang cakap 10% no more than 10% from income kau kan. Gas, apa nama dia, gaji bersih kau. So macam kalau kau nak lagi selamat kan, Darab jangan lagi 3% 3. atau 4% lah. So benda tu dah kau dah terbukti selamat untuk menahan, mengawal kau punya kehendak lah. Dan fokus kepada apa benda yang sekarang ni income kita daripada syarikat. So kenapa kau tak happykan dulu syarikat kau, strongkan dulu, besarkan dulu, dan by the right moment kau boleh, kau dapat je insyaAllah apa yang kau nak tu. As simple as that. Semua ni tak ramai yang sanggup menahan, faham tak? Okey. Sebab apa? Sebab dia dah tengok duit tu. Dia Dah nampak duit, macam siapa boleh tahan. Betul tak? Tapi macam mana? Okey. Dalam satu syarikat, of course dia ada beberapa kepala. Kan? Macam mana kita nak bagi semua tu satu haluan dengan kita? Dia macam ni. Kena ada satu kesepakatan di awal. So bro, manusia ni tak boleh diatur. Sepakat tak? Okey. Bahkan kita ni dengan mak kita pun, mak kita mengatur kita, nyuruh kita kan. Kita tak nak. Padahal mak ni yang melahirkan kita kan. So saya ada satu keyakinan bahasanya jangan pernah mengatur manusia. Lepas tu nak buat macam mana? Buat kesepakatan lah, faham tak? Okey. So katakan aturan ni, katakan ada SOP, ada dia punya KPI yang kita sepakat. So sit down dan buat kesepakatan. So macam saya ada beberapa partner dalam bisnes, saya akan cakap, kita sepakat ya, untuk field ni kau adalah BIC dan aku akan respect kau punya keputusan. So katakan dalam Ampera saya in charge of brand marketing and then production, business development, saya in charge. So partner saya insyaAllah dia tak nak kena memprioritikan saya punya pendapat lah. Tapi ada partner saya seorang dipegang systemation, dia jaga IT, dia jaga tech. So apa sistem, katakan sistem attendance ataupun kehadiran yang dipakai di syarikat kita, nak saya kena tinggal, faham tak? Majority voice tu daripada dia. Macam subject matter expert lah ni. Betul. So tak nak operation ada. Walaupun kau bos, bila dah ada subject matter expert, kita tengok dia punya input apa. Betul. Dia simple macam ni bro. Tuhan pun bagi tunjukan dalam kehidupan. Ni saya dapat nasihat daripada Ustaz siapa lupa kan. Kau tak boleh segala-galanya. Kau kena ada partner, ataupun kalau bukan partner dalam bisnes, kau kena ada orang yang kau percaya, key man kau, yang memang power di bidang yang kau tak power. Malaikat pun ada rokib, ada atid bro. Tahu sama-sama mencatat amal perbuatan manusia, tapi kenapa Allah bezakan amal baik rokib yang catat, atid yang tak baik, faham tak? Okey, so, faham. Dan kau kena trust 100% lah. Bagi dia kepercayaan penuh lah. Jangan, kita tetap berhak memberikan satu pertanyaan atau kita justification. Kita skeptical lah. Yes. Being skeptis boleh, tapi kau kena menghargai dia adalah leader field ni. I see. Okey, Nun, satu soalan Nun, nak kena tanya berkenaan dengan AI Nun. Okey. Bila engkau dah sudah buat kau dah buat bisnes makanan, kan? Adakah AI tu boleh membantu lebih daripada sekadar buat graphic design? Sebab sekarang ni bila kita cerita pasal AI, peniaga-peniaga, kita pergi dekat bazar ke, kita pergi dekat pasar apa semua kan, semua dia punya banner semua pakai AI. Kita boleh tengok, kita tahu ini AI punya banner. Tapi adakah penggunaan AI tu sekadar sekadar untuk kita design ataupun AI tu kita boleh pakai data. Contohnya kita boleh tahu berapa orang order nasi padang macam ni, lauknya macam ni. Kalau engkau tengok 5 tahun akan datang lah. Kata Ampera, of course Ampera dia akan invest dekat dalam this system. AI kawasan mana yang kau rasa ada potensi? Dia bro, AI ni something yang laksana pisau bermata dua lah, Dia boleh menjadikan kau manusia paling malas atau dia boleh menjadikan kau manusia paling produktif. Simple. Bentuk keseriusan kita orang, Ampera ni, kita sampai ada satu subsidiary division, incoming akan menjadi satu syarikat sendiri. So ada partner yang memang dia programmer. Okey. Dia macam Ampera, kita dah ada sistem yang dinamakan procurement system.
kedai tak tahu, kedai makan yang biasa selalu dia order pasar, Yes, faham tak? betul. Dan dia punya manually key in macam kita. Benda tu dimulakan daripada storage lah, daripada store setiap cawangan ni. Sebab kita tak ada centralized store. Pasal diuntungkan kita direct supply kita ada pasar borong. So tak ada MOQ pun, faham tak? Sebab dan kita dah ramai cawangan, tak menjadi beban untuk dia daily punya penghantaran. So kita start daripada store. Store key in by digital semua. Kemudian selepas store akan ada yang namanya order kepada invoicing kepada ataupun PO kepada supplier tadi. Kita ada beberapa supplier beras lain and then barang basah lain, but the system akan classification benda ni. Dia akan mengklasifikasikan, dan ada yang namanya lepas order dia menjadi satu production. Dimasaknya berapa? Ada ayam sehari 100 ekor. Ayam kita potong 4 kan katakan. So bermakna 100 ekor menjadi 400 potong. Yes, 400 potong ni berapa yang dimasak jadi ayam pop, ayam goreng, ayam gulai, ayam lada merah, ayam rendang, macam-macam. So key in data balik. Faham kan? Data ni banyak, rumit dan very pelbagai. AI sistem kita akan menjadi satu memberikan summarize daripada benda ni, kemudian dia buat forecasting dan dia membaca data, previous data, dia bagi projection untuk minggu depan, besok berapa nak order. Sampai kata macam tu. But dia punya filter akhir itu adalah saya punya head of procurement yang tiap hari dia akan check dan dia akan klik benda tu. I see. Sampai kata macam tu. Ini yang currently lah. On creative thing. Tak benda rahsia tapi buka lah. Itu bawa manfaat lah. Special untuk orang dapat manfaat. Jadi marketing team kita orang, dia akan baca trend, data tu daripada POS ada. Katakan hari apa, masa tu dia punya ada perayaan apa, atau berapa hari bulan, awal bulan, pertengahan, ujung. Hari apa, weekdays atau weekend, pukul berapa. Ini kan data semua untuk kau baca trend market kau, penjualan kau. Masa ni, hari ni, minggu ni yang paling laku adalah benda ni. Dan kita jadi kita satu formulation untuk kita buat production. campaign. Bukan production, campaign apa yang nak jual. Sehingga katakan marketing kita ataupun konten kita impactful. Kita tekan ads tapi dia punya ROAS tu tinggi, faham tak? I see. So kau tak cerca-merba. Kau bukan tembak buta. Okey, so, faham. Kita tahu katakanlah Ampera pertengahan bulan confirm malam orang kurang, dan saya punya tim kreatif akan buat campaign untuk datang makan malam di Ampera Raya dengan ada satu promo apa, katakan percuma apa ataupun diskaun apa, dan ada satu menu yang kita tahu malam menu tu orang suka makan. Katakan kita sekarang tengah launch ayam goreng panas-panas, ayam bumbu. So kita tekan benda tu, AI akan bagi kita skrip, faham tak? Bagi kita storyboard dan kita visualize benda tu. Kita carikan rujukan ayam McD contoh. Dulu viral gila sebab dia punya bunyi, dia punya visual, warna, asap kan. Kita buat konten macam tu, kita tekan ads tu pada masa yang menuju pertengahan bulan. Benda ni semua kalau guna akal manusia pernah. Betul. Dan AI akan tolong kita susunkan benda ni. Data ada. Itu yang katakan kau macam mana orang Izzah tanya tadi, kenapa asal beratus Ampera? Satu rezeki Allah bagi tapi macam mana kita utilize kemudahan-kemudahan yang zaman kita dah ada. Meta Ads pun sekarang ni dah guna Andromeda punya version lah. Benda ni best sebetulnya kalau kau tahu cara nak pakai. Kalau kau tak tahu pakai memang membazir macam tu je lah. Tertinggal di situ je lah kan. Okey, Nun, terima kasih Nun. Ini pun dah sampai ke penghujung kita punya episod kali ni. Sebelum kita tutup, mungkin Ainun ada rumusan ataupun pesanan lah mungkin kepada siapa-siapa yang inspired untuk untuk jadi usahawan. Mungkin bukan dekat dalam bidang makanan ke, sebab Ainun pun dulu buat macam-macam kan, macam-macam buat untuk survival, lepas tu terbuka pintu dan sebagainya kan. Ada mungkin ada apa dia punya kata-kata. Simple lah, saya dapat nasihat, kalau motivation kita ni hanya untuk diri kita, Allah akan bagi cukup diri kita. Semuanya cukup itu je lah kan. Analoginya,
Kita lapar, nak makan untuk diri kita. Maksimum kita makan 1 pinggan, 2 pinggan. Tapi kalau kita fikir, aku nak sampai ke tahap aku boleh berikan makanan untuk 1,000 orang. So, rezeki itu akan datang in capacity orang banyak Jadi, jangan fikir diri sendiri, faham tak? So, kena ada prinsip basic tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi, kalau matlamat kita meniaga ni untuk munafaat yang besar, orang banyak, sekurang-kurangnya dia macam ni, ada satu pesanan bro. Yang pertama, supaya kita ni jadi orang yang boleh memberikan munafaat kepada diri kita sendiri. Ini level paling rendah, supaya kita minta-minta kepada orang lain. Yang kedua, bermunafaat kepada anak, isteri dan keluarga terdekat kita. Ini munafaat kedua, supaya apa? Anak, isteri kita, keluarga kita tak meminta-minta dan menyusahkan orang lain. Yang ketiga, supaya kita boleh bermunafaat untuk orang lain di sekitar kita. Katakan karyawan kita, staf kita, kawan-kawan kita. Dan kita buka peluang pekerjaan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini level yang kira next level, yang semoga kita ada rezeki Allah bagi kemampuan sampai sini, iaitu kita memberikan munafaat kepada orang lain, supaya orang lain ini boleh memberikan munafaat kepada orang lainnya. Circle-nya lagi luas. Jadi, katakan kita sekarang jadi entrepreneur, dan kita dah sampai ke tahap kita mampu menduplikat diri kita kepada anak muda yang lagi muda daripada kita, dan dia akan menjadi legacy penerus kita. Dan macam sekarang saya run Jakarta Raya ni bro, actually saya ada partner seorang nama dia Abrar, dia baru umur 27 26 tu, dia run bro totally the business. Ya, jadi saya dengan John, kita as a mentor, faham? Yes. John dengan dia punya pengalaman, saya dengan pengalaman, but the executor adalah Mamat ni, Abra ni. Bayangkan budak umur 26 tahun, dia lead satu cawangan tu professionally. Yes. Dia bukan meniaga pasar malam atau semua, but dia meniaga betul-betul lah. Dia ambil gaji, dia mengurus payslip, dia mengurus attendance, dia buat marketing, dia fikirkan campaign, dia jaga customer, faham tak? Ini dia ada buat something ni, pintu dia terbuka macam ni. Endingnya lah kita mampu menjadi orang yang mampu menciptakan orang-orang yang power tadi, sehingga dia orang ni adalah bermanfaat kepada orang banyak, dan mungkin domino effect dia, Mamat ni boleh jadi macam kita juga, dia ciptakan orang yang power lagi. Ya. Itulah rangkaian yang paling best. Dan titik mulanya daripada sini, satu tempat yang sama. So kedua, anak, isteri. Tiga, kanan, kiri, depan, belakang kita. Dan keempat, kita kena ada satu tahap yang mana kita mampu create kita punya legacy, penerus kita, supaya dia boleh jadi macam kita, faham tak? Value yang sama, ambition yang sama, energi yang sama, faham tak? Benda ni best, dia takkan putus. Itu yang menjadikan kita semangat. Aku Ampera, lepas ni kau nak buat apa lagi? Bukan untuk tamak kita nak dapat apa, tapi tengok, dengan adanya Jakarta Raya, aku boleh ada peluang untuk si Mamat ni tadi. Lepas maksudnya kita akan buka expansion satu-satu bisnes tu adalah untuk bagi manfaat tu lebih besar, impak dia. Betul bro. Betul. InsyaAllah Ainun, semoga episod ni bagi inspirasi dekat usahawan-usahawan luar sana. At least dia orang dah dengar first hand daripada kau. Pengalaman macam mana bermula, kita cerita pasal pintu, cari the right circle kan, and then attitude. Aku tengok attitude, and of course cerita dia bukan cerita pasal diri kita. Dia cerita pasal siapa yang boleh dapat manfaat dekat kita. Okey, jumpa lagi.